Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni 30 hari bulan 1, kita berada di campsite Pantai Bumi Hijau. So kita ada beberapa camper van datang sini bercamping. Okay, yang ni pun baru sampai untuk camping. Yang sana pun ada baru datang bercamping, dah siap pasang. Okay, alright, dah siap pasang kemah. Yang ni baru nak susun. Okay, so lagi satu kita ada lagi 1, 2, 3 lagi kosong. Dan dekat sini kita ada lagi tu dia. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 van bercamping, nampak tu. Assalamualaikum semua, dari mana ni? Waalaikumsalam. Nampak tu. Tengah ngeteh-ngeteh. Orang Jawa kata medang-medang kan. Okey. Nampak tu. Ni malam ni akan bercamping di tepi pantai, di tepi sungai Pantai Bumi Hijau. Okey, nampak tu guys. So kat sini malam ni akan ada sampai lagi 3-4 van lagi akan sampai. Okey. So kita tengok belakang sikit. Tu dia. Okey. So yang dekat sini dah full booking untuk hari ni. Yang sana masih kosong lagi, korang boleh camping. So kita tengok sikit. Oh, nampak tu, penuh camper kita yang syok duduk sini sambil pacak batang pancing. Ada batang pancing. Tapi ni air surut lah, air surut. Okay guys, so kepada korang yang nak camping, boleh datang ke Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam. Layan keindahan Pantai Bumi Hijau kita sambil menikmati view sunset. Yang paling mahal dekat sini adalah view sunset dia. View sunset dia memang nice. Okay, so jangan lupa korang, kalau korang ada masa terluang hujung minggu, bawalah family korang datang sini bercamping, lepak-lepak bermalam kat sini. Okay, terima kasih. Jumpa lagi untuk next video.